Weh, kau tahu tak anak Cik Bedah tu lawas tu, yang duduk dekat ujung kampung tu. Betul lah, anak Cik Bedah tu lawa. Malik, nak ke mana tu? Ya. Nak pergi rumah Tok Bu tu. Dia ada buat rumah open house kat situ. Oh, ya ke? Jom. Naik boleh? Jom, mari. Okey, jom, Kek. Okay, jom. Abang tahu tak Ultraman tu kalau terbang, dia jatuh balik jadi apa? Dia punya suit tu ada zip tau. So, kalau dia terbang, diorang ni nak pergi mana? Tinggi lah. Mana ni? Kita orang nak pergi ni, beraya kat rumah Tok Penghulu. Tok Penghulu. Naik kau tak? Penghulu. Boleh tak? Naik kau tak? Boleh tak? Bang naik kau bang. Jom. Puan, apa kata puan kita buat game baru puan depan ni? Dekat Beloya kan. Ni apa? Kau nak pergi mana tu? Nak pergi ni, nak pergi rumah Tok Gadi. Tok Gadi nak beraya rumah dia, nak ikut tak? Nak beraya ke? Nak ikut. Jom. Ikut. Berat bawa belakang ni, cepat ni. Bongok belakang aku ni. Ali, aku di sini. Zul. Bro. Sedih pula ni, bangun. Jom, ikut kita orang. Daripada kau bersedih kat sini, baik kita ikut kita orang beraya. Jom Zul, kita pergi beraya Zul. Jom Zul. Beraya Zul, jom. Sedap kan? Masuk membawang, hiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Mata melengok perasaan kan? Adik sibuk nak berdandan, sibuk nak siapa nak? Ging, guli wajah. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Sedap kan? Masuk membawang, hiris bawang, mata bergenang, sakit kan?